Ada satu kata-kata daripada ustaz aku lah, tahun 2015. Ustaz aku ni orang Indon. Dia kata apa tau, kenapa kita manusia ni kadang-kadang, termasuk aku lah kan, kadang-kadang kita susah untuk nak buat sesuatu kebaikan ataupun kita susah untuk berhenti membuat satu kejahatan ataupun keburukan. Sebab apa? Sebab kita manusia ni, kita beranggapan bahawa kita hidup lagi 10 tahun lagi, kita akan hidup 20 tahun lagi, kita akan hidup 30 tahun lagi. Sedangkan sesaat selepas ini pun kita tak tahu ataupun menjamin bahawa nafas kita ini masih lagi turun dan naik dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Itu kata ustaz aku. Aku macam, oh, betul lah. Kadang-kadang kita manusia ni, kita susah untuk membuat satu kebaikan ataupun susah untuk berhenti buat satu keburukan ataupun kejahatan disebabkan hanya satu saja. Kita manusia ni beranggapan kita hidup lama lagi. Jadi hidup kita tak lama.